Ini dekat Brunei. Okay, total kita hari ni habis $70. So, kali dengan 3, okay? So, mari kita balik homestay. Mari kita balik homestay. Kita penat dan mengantuk. So, kerja kalau dekat Brunei dia memang macam tu. Kalau korang nak makan kan, nampak je macam $5, $6. Kali 3. Tapi korang kena kali 3 lah. Nak tak nak, itulah kehidupan. Okay? Kita harus laluinya. So, let's go. So, kita dah sampai dah homestay kita. Okay. Nampak ni homestay ni, dia ada, dekat sini dia ada home cafe juga. Memang love. Kau bosan-bosan kau pergi lepak kopi, okay? Kita house tour. Assalamualaikum. So ni ruang tamu dia. Actually kenapa ada barang, sebab kita dah masukkan barang dulu. Adik lupa nak buat vlog. So ni ruang tamu dia. Ada sofa bed. Adik memang suka ruang tamu yang ada sofa bed, sebab adik boleh tidur dekat ruang tamu. So ni TV dia. Ni bunga Christina tadi dapat. Okay. So ini bilik first. Maaf lah sebab kita dah packing-packing kat sini. So ada double decker. Ada katil tu. Tinggi mat katil dia. So ni bilik kedua, bilik Christina. Katil king. Boleh nampak halaman rumah orang kat sebelah ni. Besar siau. Okay. Lepas tu, ini dapur dia. Ada peti ais ni. Cuma dia tak ada macam kowe ke apa ke. Dia dah sediakan air mineral lah. Okay. So sekarang ni kita orang tengah nak tunggu sekejap, rehat-rehat sebab baru je sampai. Penat no aku yang drive tadi. Yang lain semua terbongkang. Kita drive jauh. Okay. So ni adik nak transfer video. Tu kakak Zila, mami. Kita nak pergi mana ni? TK. Gelap lah. Kejap lagi. Nampaklah macam bayang-bayang. Jadilah. Kejap lagi kita record lagi sekali dekat kedai. So sekarang ni kita orang nak pergi makan. Tak adalah makan kopi-kopi. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 11.18 ya. Okay, let's go. Kita dah sampai kedai. Fish mau. Ada fish Ini mau ke? Tasha. Gelap lah. Macam ni ibu. Dia punya. Ni mami. Dia jadikan, dia keringkan. Ni kakak Lepas Zila. tu dia jadikan sup. Ni Tasha. Susah juga. Ni Ayu. Dalam dia biasa yang kita makan kan, dalam dia ada Kita orang lepak makan new episode. Dia ada tahu, dia sumbat dalam perut. Tak. Dia dekat TK. Ya, Tasha dia. Kedai famous dekat Brunei. Yang akhir tutup. Yang akhir tutup. Salah satu kedai yang akhir tutup dekat Brunei. Dah tak diet dah. So sekarang kita ada fries. Baru sampai satu. Hanam diet ibu. Air orange dah semestinya. Ni mami. Air apple. Dengan ni nampak ni. Ais satu baldi. Okay. Favorite mami. Itu dia punya budak. Hidup tanpa ais, Tak siapalah mami. Betul. Okay. Kakak baby masak. So ni apa Tash? Ni fish mouth soup tapi kita first time lah rasa. Yang ni dekat PK. Fish mouth tu apa? Susah nak explain. She susah explain. Fish mouth tu apa? So inilah fish mouth. Ni fish mouth tu. Mana fish mouth? So ni fish mouth. Ni swim bladder ikan. Swim bladder ikan, okay? So ni fish mouth. Cuba tunjuk sikit mana fish mouth tu. Fish mouth.
Ni. Mana? Ha. Itulah. Sebab dia kering. Beruap sudah. Oh, dia keringkan. Itu baru dia masak. Oh, faham. Cabbage besar siap. Cabbage ke apa? So, let's go try. Thailand. Oh, tu yang baby. Korang tengok ni. Ibu dia pergi try-nya. Pintu ni kan pakai password. Dia pergi try sampai 3 kali. System has been locked. System has been locked already. Now kita nak tidur mana guys? Muka pasrah dah ni. Muka dah mengantuk ni. Ni ibu tengah nak check owner. Kita dah mengantuk ni. Tak boleh masuk rumah. So malam ni agak-agak kita tidur mana? Dalam kereta. Okay? Itu apa yang tak ada lain ni? A few moments later. Tengok ni baru dapat masuk finally. Dari bila Ini punca daripada ibu. Tak sampai 5 minit. Ramai datang. Kalau tidak, tadi charger pun tinggal kat dalam. Charger tinggal kat dalam. Nasib baik bateri Adib ni dah full. Nasib putra dia. Tahu tak? Nasib putra dia. Dia dapat nama. Okay, jom masuk. So sekarang ni kita dah sampai dekat tempat nak set up boot. So ini barang, dia ada 2 bahagian tau. Dekat belah dalam untuk meniaga, dekat luar ni untuk kita menggoreng. Ini dia. So ni pintu yang kita akan masuk. Inilah boot kita. QR Popio. Kita akan set up dekat sini lah. Okay. Ni boot kita. Kita akan set up. Let's go. So sekarang ni kita akan set up dulu boot. Kita akan set up boot. Ni sekarang baru 10% siap. Okay. Kita nak pergi beli. Ada barang lagi yang tak cukup. So mari kita pergi kedai. QR Popio. Kalau barang tak pernah nak cukup. Mesti ada je yang nak kena pergi beli. Okay. Kita orang memang banyak betul. Okay. Jomlah kita pergi beli. Okay. Bye bye. So sekarang ni boot dah siap set up. Korang tengok ni boot kita orang dah set up. Tada. 90% lah. Ni bendera. Nampak ni. Ni menu yang ada lah dekat Aberunai. Okay. Aberunai. Okay. So ni lah vendor-vendor lain lah. Kat sana semua kau nampak kan? Kat sana dah ada yang tengah set up. So Dia nak pasang spotlight. saya nak pasang spotlight. Spotlight. Saya dah penat ni guys. So ni kat depan ni ada Brunei punya vendor, The Spot. Dia ada jual burger. Berdepan je dengan boot kita. Memang love. Beef roll, cheeky ball, Big Mac, chicken roll, beef roll. Everything ada dekat QR Popio. Sekarang kita dengan Tasha. Jalan-jalan, tengok ada ni. Sudah siap. Alhamdulillah. Ni ada nampak ada food Pizza Hut. Ni Coffee Bean as usual.
Memang ada. Itu pun Jollibee ada di sana. Ni ada Nissan, KFC, sudah ada minuman. Ni untuk kereta-kereta. Ada DQ. Ada Soto Pro. Ni ada apa ni? Section. Tak, semua macam dapat tempat yang sama kan? Ya. This one still the same place. Oh. I want to check. Wow. So Tasha nak teringin nak makan apa? Nak makan mochi. Nak makan cikurun. By QR Popular. Love. Memang love. So ni dah dekat belah sana, kat luar pun ada tapi kejap lagi nanti baru kita jalan. Okay. Let's go. Ni Ayu. MacGyver. Ayulah kita, ayulah engineer. Ayulah kita, Ayulah engineer. Yang ini? Ayulah buruh kasar. Ha? Ayulah juga buruh kasar. Buruh kasar. Kalau yang ini? Yang ni pekerja part time yang tak tentu masa. Pekerja part time intern. Oh, intern pula. Tapi dah lama intern. Memang kau memang tak lulus lagi. Sebab tu kau jadi Tapi boleh je. Tapi boleh gulung kek crab. Crab. Sekarang crab dah dibubarkan ya. I boleh gunting kopiah. Boleh gunting popiah. Kita orang nak gunting 2 karton. I boleh kopek kopiah. Okey, lagi? I boleh jadi cashier. Lagi? I boleh Boleh makan popiah banyak-banyak. I suka kopiah prosperity tapi kena tambah mozzarella. Okay. Love. Sekian review dari Tasha. Siapa cakap tu? Dia sendiri. Hi, welcome back to my channel. Hello, welcome back to my Ini channel. sambungan dari ICC. Sambungan dari ICC. Kita nak makan. Sekarang teka apa Mami masak. Jadi tekaan ibu betul. Mesti ada yang Mami masak apa? rebus-rebus, yang ada tembikai. Mesti ada, mesti. Jadi tekaan ibu memang betul. Betul, Mami pandai. Ibu suka makan apa? Ini namanya papaya. Bukan lah. Oh, bukan. Tembikai. Ini ibu Tembikai. punya tembikai. Ibu punya tembikai. Kau duduk sana, jangan terlalu banyak. Bukan, itu tempat aku. Kau duduk sini. 100 gram $13. Adik ada teka ke tadi? Adik teka sentiasa betul. Kau teka apa? Ibu dengan anak kan jawapan sama. Ikan goreng. Adik teka nasi. Memang lah. Nasi beras wangi. Betul. Hari ni kita teka semua betul. Memang ada you kan teman tak masak. Tak, kita orang dah Lepas tu dia lari. Dia tak nak masak. macam sikit. Kalau masuk 4 tadi dah dekat titik kota kan? Titik kota. Bila malam ni? Popia Big Mac ni belum habis gulung. Kita dah pilih golong. Ani Belum tekan. belum panaskan lagi, mau panaskan? Ani belum tekan ni makanan apa? Okey, itu kita tekan. Siapa? Siapa betul? Kau duduk lah, you kenapa? Siapa betul? Tak ada punya duduk. Aku nak duduk lah ni bingung. Ibu duduklah cepat. Duduk. Jom lah duduk. Lagi. Siapa teka betul, Mami bagi $50. Macam tu aku nak tekan lah. Up lagi 100. Tak, Syul sana, sini lah. Okay. I want to vlog also. I belajar dari Aji. Ini apa? Oh, vlog kan? Sekarang ni kita nak makan. Ada mangga. Ada mangga. Ada macam. Ada macam. Favorite Kakak Zila. Pucat. Tapi ibu tak kaya pun. Kakak Zila tak pakai ikan ni boleh. Sama lah adik. Nanti adik edit ya. Cepat Ayu teka. Ini apa? Ini Ini mesti tu potato tu. Aku teka potato kau? Oh, potato. Potato Betul bake. tak? Sebab kan Tasha Kan dalam ni potato bake. Ada je. Bread pudding. Nanti kita nak tengok bread pudding. Kau teka. Kalau aku diet dulu, Mami selalu bakar ayam kat sini. Sekarang aku dah tak ada jadi ayam. Okay, batik indulgence by La Dolce Adit. love.
La Dolce Adi memang terkenal di Sekarang aku Wan and Jus, aku buka dulu antara aku dengan Ayu. Siapa betul? Jom kita jus. Dia main jus pula. Ingat ada Quran dia main jus. Berapa kali? 3 kali. Ha. Okay, siapa menang? Aku buka. Kalau siapa menang dia buka. Makanan ke benda ke apa je? Tak, kalau kau menang kau buka. Oh, kita tengok apa ni makan. Kalau aku kalah kau buka. Aku kalah je. 3 kali ya. Batu burung air. Batu burung air. Batu, burung, air. One and Jus. Batu ni. Okey, habislah. Kau satu kan? 3 kali Mami. One and Jus. One and Jus. Oi. Okay. Dah memang menang lah 3 kali. 2 Tak. memang menang. Tak. Mana tahu. Ibu boleh sendiri. Mana tahu aku lepas 3 kali aku menang. 3 kali je kita nak main. 2 dah menang. Kalau ibu menang 1 kali, lepas tu ibu menang lagi. Kau ni. 3 kali je. 3 kali je. 3 kali je. Tengok. Anda Ayu menang lah, ibu tak nak kalah. Tak boleh buka. Favorite Aunty Ayu. Kita masak favourite Anda Ayu. Asam pedas. Ya, ni sambal dah dekat Asam sini. pedas. Tadi ayam. Aku kata potato break. Kau ayam panggang. Okey, kau buka. Okay, go. Ya, betul. Kalau apa nak buka. Sabar. Okey. Betul kan Aunty Ayu? Ibu ni. Cepat main. 1, 2. Hadiah. Ya, $50. Hadiah. 1, 2. Yang cakap kan? 1, 2, 3. Surprise! Surprise! Favourite Anda Ayu. Kan dah cakap. Tak ada beli langsung. Ayu. Bukan. Ayu. Buka, jangan sorong. Ayu, jangan sorek di sebalik tu. Lepaskan cadarmu. Tadi suka sangat kan? Tadi suka sangat main-main. Mana sorong muka kau? Ini je kemampuan kami. Ramai-ramai tau. Yang di planning oleh Tasha dan Mame. Ya, kena cakap terima kasih. Ha. Ibu, tarik dulu. Tarik zig tu bu. Yuk, sekarang masuk YouTube tau, yuk. Ni masuk YouTube tau? Ha. Actually kita surprise untuk Aunty Ayu. Ini tunjuk sikit yang lama tu. Yang lama tunjuk sikit. Ha. Yang ini telefon Aunty Ayu yang lama. Dia kadang hidup, kadang mati. Semalam dia tanggalkan skru sendiri, bateri dia tercabut pula. Semalam Aunty Ayu repair sendiri pakai dia bawa screwdriver datang kerja ni. Telefon dia ni. Sudah, Ayu, aku nak Semalam hidup mati dia angkat bateri tanggal. Thank you, Mami. So kita ni. Tasha. Thank you Mami. Mami thank you. Okay, thank you Tasha. Love manja. Unboxing. Unboxing. Unboxing Kau warna nak cicah apa? nasi? Ha. Syaril Aizam call. Apa lagi? Syaril Aizam call. Tak boleh jawab. Busy. Busy. Decline. Oh, tak boleh decline. Diam. Nanti message. Nanti dia minggu. I call you later. Now busy. Ha. Malam ni kau tolong sampai habis aku punya Big Mac. Anda yang kata tak apa. Okay, cuba makan. Ini simpan dulu Ayu, nanti unboxnya. Love phone baru. Kuat sikit. Tak dengar. Announcement. Tak boleh cakap. Okay, ini phone jual. Makan. Yang baru dia makan. Aku beli nak kena cakap. Yang beli ni contribute Tasha, Mami, Ibu. Dah tak kena mengena lah. Ha? Tak kena mengena? Saya dah masuk jam setengah jam. Dah masuk share. Dapat nama je lah. 3 orang share. Okay. Untuk belikan Ayu Realme C100i. Okay, boleh unboxing? Tak boleh cakap apa. Tak. Nanti kau lah Ayu, nak cakap ke tak nak cakap? ASMR. Oh. Okay, cepat unboxing. Dah. Love. Belum lagi. Okay, cepat. Buka. Belum lagi. Oh, Tak ada lagi. Tak ada lagi. Dekat kotak pun dia letak tu. Tak ada. Oh. Dah on. Dah on. Kantoi. Pukul 3 pagi, Mat. Pukul 3 pagi ni. Tadi dah on kan, siap-siap. Oh, cantik. Very love. Dia macam ada 2 tone yang berbeza. Tapi korang tak nampak pada muka. Tunjuk sikit depan.
Wah, ini Ayu buat live ni. iPhone 16. Dah boleh buat live. Ada yang mati. Love. Okay, ada ucapan dan kata-kata? Speechless. Lagi? Okay, lagi? Okay, bye-bye. 24 hours later. Bangun pukul 6. Ya, awal sangat tu. Buka baju. Kau tak mau pakai flash? Ada sigupnya. Wah. Ayat sana berfungsi. Sedap bunyi. Apa orang buat kita? Wow. Boleh. Makan sudah ni, Mami. Punya kambing. Mau makan. Bomba. Dengan hangit tak kambing pun. Rumah terbakar panggil bomba. Bomba datang belum. Hello guys. Dapat baby on the way. Kan nampak jelas ni. Tidak. Ni kambing. Bukan ada apa? Ada saja, ada kuah pasta. Ni ada apa? Potato apa? Baked potato. Bubur katak paling. Bubur. Sengaja.